Bahan dalam goreng kunyit. Ala-ala orang dulu-dulu mah. Nak resipi jom kita pergi. Okey. Apa. Ayolah yuk. Okay, ni kita nak masak apa? Perut goreng kunyit. Caw muah kenuri mah. Ni kita masukkan. Caw lama-lama. Ni kita masukkan bawang putih dan halia. Bismillah. Oh, lama-lama. Kita masukkan lengkuah. Orang lama-lama. Lama-lama. Okay, kemudian kita masukkan kunyit sikit. Suku. Chef kita masukkan garam masala. Masukkan jintan manis yang di blender. Jintan manis yang telah di blender. Kita masukkan apa sortiran. Kemudian kita masukkan perut lah. Barang-barang dalam. Bismillah. Yang ni kalau nak makan kena mewah. Ni kena mewah. Memang habis cepat memang. Kita masukkan garam. Bismillah. Cabai Melaka. Cabai Melaka tabuk atas. Selamat. Kita masukkan 2-5 perut lah. Bismillah. Wangi lah. Tu belakang semua fresh semua kita buat ni. Tu lagi masak hitam semua fresh belakang rumah. Okey, kita masukkan bawang holland. Kita buat daun sup. Bismillah. Okay guys, dah siap dah apa perut goreng kunyit. Barang-barang dalam. Jangan lupa mencuba resipi ni. Kalau sempoi, jangan tak sempoi.